Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Diaduk My Channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk enable Quick Cash In bagi Go Plus Balance dalam aplikasi Touch 'n Go e-wallet. Jadi langkah pertama, kita buka dulu aplikasi Touch 'n Go e-wallet kita. Kemudian anda tekan pada balance dalam Touch 'n Go e-wallet anda tu, tekan je dekat jumlah balance yang anda ada. Kemudian dia akan paparkan paparan di bawah seperti ini. Kita kena tekan pada Go Plus Balance. Alright, tekan Go Plus Balance, dia akan buka paparan Go Plus Balance. Jadi tunggu sekejap. Kalau kita punya e-wallet belum lagi enable Quick Cash In, Touch 'n Go e-wallet dia akan automatic loading menu untuk enable Quick Cash In. Okey, kelebihan Quick Cash In ni apa dia buat? Setiap kali kita reload masuk duit ke dalam e-wallet Touch 'n Go kita, dan reload tu melebihi RM10, Touch 'n Go akan automatically masukkan duit tu ke dalam Go Plus. Maksud kata dia reload masuk e-wallet dulu dan automatically dia cash in masuk ke Go Plus account ataupun Go Plus Balance. Jadi kelebihan dia, kita tak perlu manually cash in masuk ke Go Plus. Alright, jadi nak enable, tekan je button enable. Kemudian kita kena masukkan nombor PIN bagi Touch 'n Go e-wallet kita. Contoh dalam video ni saya tak boleh tunjuk lah. Nombor PIN ni adalah nombor PIN Touch 'n Go e-wallet anda sendiri ya. Jadi saya tunjuk dulu paparan depan kereta saya ni. Saya rakam waktu ni duduk dalam kereta. Alright, lepas saya masuk nombor PIN Touch 'n Go e-wallet saya, dia akan naik macam ni. Quick Cash In has been enabled. Okey, selesai. Jadi make sure jangan lupa lah nombor PIN Touch 'n Go e-wallet anda. Jangan lupa lah. Bila dah selesai macam ni, tekan je button OK. Tekan OK ya. Saya punya ni macam lambat sikit nak loading. Alright, bila masuk balik ke Go Plus ni, kita boleh tengok lah kelebihan Go Plus account ni. Anda boleh tengok kita akan dapat dividen secara harian. Contoh, saya dah dapat total earning saya RM4.84. Ni sebab saya tak simpan banyak dalam Touch 'n Go tapi RM4 tu pun bagi saya agak banyak lah, sebab saya selalu masukkan sikit-sikit je. Okey, kalau kita tak nak Go Plus Balance ni, kita tak nak duit masuk ke situ, kita boleh tekan 3 titik atas kanan skrin, kemudian tekan button settings. Jadi kita nampak lah option untuk Go Plus, iaitu Quick Cash In. Untuk Quick Cash In bagi Go Plus ni, kita boleh disable melalui menu setting ini. Alright, tapi personally bagi saya, kita pakai lah Go Plus ni, dapat juga dividen kan. Okey, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum, bye bye.